Jom makan kat Foodport. Hari ni Rif nak feature kat korang favourite food dekat Foodport yang ramai sangat orang order dan korang jangan ketinggalan. Jom kita rasa satu persatu. Nak cantik wajib cuba darah manis. It's a combination of apple, pineapple and beetroot. Very refreshing. Kalau cari dessert yang bentuk unik tu dekat sini pun ada. This one is raspberry praline. Dalam dia bukan texture cake tetapi mousse yang berperisa raspberry and pistachio. It's a great combination by the way. Sangat rich in texture and flavour. Tak terlalu manis dan tak masam ya. Sedap. Kalau korang nak tahu dekat Foodport ni ada 3 signature menu. Salah satunya adalah tahu bergedil. Yes, tahu bergedil kita wajib cuba. Ini adalah tahu bergedil ayam. Sosnya pun pekat korang tengok ni. Kalau penggemar tahu bergedil tu, tolonglah datang sini dan try kita punya tahu bergedil. Ada perisa ayam dan juga daging. Tak lama lagi kita akan keluarkan perisa vegetarian pula. Stay tuned. This is our top signature, mi kari istana. Kalau korang nak makan mi kari yang tak terlalu berempah, rasa lemak manis, pedas-pedas masam, tolonglah makan mi kari istana. Yang penting wajib perah limau. Okay, kalau tak makan mi, tukarkan kepada kuih ataupun bihun pun boleh. Saya berani jamin korang pasti jatuh cinta. Our top 3 soto Temenggung. Kalau nak makan, tolonglah bubur sambal kicap, barulah terlebih kick korang. Kalau tak nak makan dengan nasi impit, tukarkan kepada bihun macam saya ataupun kepada kuih tiaw. Bahan kita lengkap, bergedil pun ada ya. Korang tengok ayam pun banyak, wajib try. Untuk penggemar buttermilk, this one is smoked duck buttermilk pasta. Sangatlah creamy ya. Dan kita ada juga nasi buttermilk chicken. Ya, ramai sangat orang minat. Saya dah keluarkan, korang kena wajib cuba. Pakai beras basmati. Sangat banyak ya ayam dia. Tolonglah kalau makan apa je kat Foodport ni memang confirm kenyang tersandar. Last one, Rif nak racun korang, tolonglah order caramel pudding latte ni. Dekat atas ada caramel pudding yang tak terlalu manis tapi sangat sedap. Korang boleh minum dengan kopi tu. Bila korang kacau, dia ada rasa macam lembut-lembut jelly kat bawah. So korang jangan lupa cuba.